Okey, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel. Okey, untuk video kali ni aku ada di Batu Bintang ni, Kuala Pancing Pro. Okey, macam tengok belakang-belakang ni, aku sampai awal ni. Kita buat intro dulu. Macam biasa hari ni ada ikan tapok kan, aku cuti hari Selasa, hari Senin ni. Hari Senin aku turun. Hari ni ada ikan tapok sebenarnya 30 ekor ni. Ikan sekap putih 15 ekor, ikan jenahat 15 ekor ni. Okey geng, jadi kita try cuba dah sih. Aku pun dah lama, lebih kurang sebulan dah aku tak main Kuala Pancing Pro ni. Hari ni kebetulan aku cuti, ya aku free, jadi kita try main tengok. Semoga ada rezeki lah. Aku try cuba guna udang kopek tu. Tengok udang kopek je lah. Kalau udang kopek tak apa nak mau, kita guna rasa plastik juga. Okey geng, apa-apa tunggu kita masuk, kita bayar tu. Kita jumpa dalam kolam ni. Assalamualaikum. Okey geng, kita tengok pasal ikan tapok pagi ni. So, lebih kurang pukul 8.20 ni. Kita guna. Kita guna. Kita guna 15 kat. Dekat pukul 15 kat. Oh, guna hak tu. 10 lebih ni. Dekat ni dulu. Belah sopak aja ringu. Okey, saya padu. Dekat merah tu dah kan, dekat merah tu. Okey, kata belanja. Dia. Saya lihat. Kira dia ni. Aduh. Cakap betul kan. Alhamdulillah lah. Ya. Pakak dia. Beli 4 ekor 5 ekor dah ni. Okay, masuk dalam kolam Okay, setup aku untuk hari ni lunasi laseri. Yang ni 12 lebih. Aku pakai dengan lewa salam dua. Jom kita try, kita pakai udang kopek lah. Kita pakai lebih kurang bengkai punya pambuk. Kita pakai kat tengah ni. Sama-sama ni ramai agak payah-payah kanan. Makan tembut. Itu dah. Sudah makan lagi, sudah makan lah. Makan lah. Hai. Siap. Ya bang, clear dah. Tak okey. Tak putih geng. Dekat bang. Dekat. Dia follow tu. Ya, dekat putih. Casting. Aku tak ada oi. Kau dia tadi cuba oi. Awal lagi geng. Ikan banyak. Tunggu ikan raya. Okay guys, kita tarik kat belakang abang ni set. Aku pakai SP lagi. Dah kopek tak mau ni.
Dia mau SP. Oh, dia mau SP. SP eh. Ini ha. Alhamdulillah. Ya. Kasih man. Ya, pergi tak main pakai main ramai-ramai ikan duk makan ni, ikan duk makan. Ya. Semua SP. SP ya, memang SP. Dia hari-hari dah. Okay, kita duduk kat tengah balik. Kita try SP. Tadi aku try SP kat tadi aku try udang kepek kat tengah. Aku tak mau ni. Jom kita try SP kat tengah. Nak. Dapat. Kau depan lah. Tapi ambil SP. Oh. Ish. Depan je dia ambil. Ish. Depan dia ambil. Oh, ikut. Ikut. Ya. Oh. Makan. Makan terus. Makan tu. Jaga kiri. Kak. Alhamdulillah. Syakak kan. Syakak putih ikan yang kedua. So plastik. Okay. So plastik kali ni. Daripada ikan duku. Ikan yang kedua. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah boleh kuah. Jom kita try lagi. Ada rezeki kan. Kita try plastik. Tengok tadi tu. Alhamdulillah. Ikan ketiga ni. So plastik kat ni.
kita cari. Hari ni plastik je lah. Aku kata dah kopek tak masuk. Hari kita kata dah plastik je. Kita kasih kat belakang ni. Kita tu ada pasak tanah. Tak tanah ni. Tak tanah ni kemungkinan ikan akan galak. Kita cuba lagi kasi. Tadi kasar reduk ni. Ikan tak apa nak galak tapi ada galak nak. Tapi banyak yang nak sekat putih lah. Ikan jenahak banyak-banyak. Kita cari sampai betul-betul plastik. Baru letak je. Semua ikan tu. Tiga dulu. Kelak. Papu ke apa? Papu lah. Jawab dia papu ni. Papu ni. Oh, masuk. Papu macam ni. Dah. Tahan. Tu pula. Papu. Tu dia kata tu. Papu bau tok ah. Suka papu guys. Wah. Okey, setakat ni je video aku untuk hari ni. Macam abang tengok ni, aku casting di kolam Pakcik Pro Batu Lintang. Macam abang tengok ni, hari ni awal tadi pun aku guna udang kopek. Tak berapa nak rancak udang kopek. Kira slow lah pagi tadi, awal pagi tadi banyakkan dia guna udang kopek, casting tak mau ambil kan. Ada orang naik seekor dua, lepas tu aku minus plastik sampai balik kan. Sampai balik aku minus plastik, alhamdulillah naik 3 ekor, sekat 2, jenahak seekor. Kalau 3 ekor ni ada miss call pun ada 3-4 ekor. Alhamdulillah tu ada juga video untuk hampa ni. InsyaAllah ada rezeki mak panjang, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.